Sebelum ni, Caji ada keluarkan matcha series, tapi ramai yang tak suka sebab ada rasa rumput. Tapi kali ni, Caji dah upgrade matcha diorang dengan rasa yang baru. Caji dah upgrade matcha diorang jadi lebih baik. Sekarang, rasa matcha ni dah tak sama macam dulu. Jom ikut kita orang rasa matcha yang baru ni dekat Caji. Yang ni kita orang ambil signature matcha latte. Ada beberapa benda yang korang perlu tahu pasal air ni. First kali, rasa dia memang sedap. Rasa matcha ni lagi kuat berbanding sebelum ni tau. Sebab sekarang dah ada option untuk extra shot. Pencinta matcha mesti suka. Memang dah tak ada rasa rumput. Bila minum, terus terasa matcha yang asli. Next, dari 1 hingga 3 Mei 2026, Caji akan buat kempen free upsize untuk signature matcha latte dan pistachio matcha latte. Lagilah berbaloi kalau nak beli. Bermula 4 Mei 2026 pula, version upsize ni akan ada charge tambahan RM1. So kalau korang terlepas kempen ni, memang rugi tau. So tunggu apa lagi? Dapatkan Caji matcha di semua outlet Caji yang berdekatan dengan korang.